Pernah tak korang rasa bosan gila hidup ni? Rasa macam boring hidup, buat benda macam tak ada interest, buat semua benda rasa macam bosan aja. Rasa yelah bosan, tak ada rasa happy, tapi korang buat juga. Pernah tak korang rasa macam tu? Aku ni lately ni rasa macam tu lah. Tak tahu lah sebab apa, tapi mungkin sebab aku hidup seorang-seorang je kot. Sebab aku mostly spend time dengan diri aku je. Spend time dengan diri sendiri. Maybe sebab tu kot. And kadang-kadang rasa macam ni pun bahaya juga. Sebab kita tak ada rasa positif tu. Kita duduk kat tengah-tengah je. Kita duduk dekat neutral je. Kita tak duduk negatif, kita tak duduk positif. Kita duduk tengah-tengah. Sepatutnya kita pergilah dekat positif kan. Tapi bila rasa kosong macam ni, bila rasa bosan macam ni, dia duduk kat tengah-tengah je. Walaupun kau dah buat benda yang menarik, walaupun kau dah makan benda yang sedap, tapi kau duduk kat tengah je. Tapi aku tak tahulah. Maybe benda ni biasa kot. Ke aku aja ke yang terikut-ikut perasaan macam ni. Tapi aku nak sampaikan dekat sini, tak kisahlah kita rasa bosan ke, kita rasa happy ke, kita rasa sedih ke. Nak tak nak kita kena teruskan hidup juga kan. Kita kena solat juga. Kita kena buat baik juga. Kita kena beribadah juga. Kita kena tidur, kita kena makan. Semua benda tu kita kena buat juga kan. Tak kisah tengah rasa bosan ke apa. Kalau korang ada rasa yang sama macam apa yang aku rasa ni, cuba korang komen. Ada tak korang rasa tiba-tiba rasa kosong, tiba-tiba rasa buat benda yang kau suka pun dia rasa biasa? Kau ada rasa macam tu tak? Itulah. Aku banyak kali rasa macam ni. Tapi aku nak tak nak kena teruskan jugalah kan hidup. Takkanlah kau rasa bosan kau tak nak buat. Kita kalau nak konsisten, nak berjaya dalam sesuatu benda tu, tak kisahlah kita rasa sedih ke, bosan ke, marah ke, kita still buat juga kan. Sama macam solat lah. Solat tak kisah kau happy, kau tengah sedih, kau tengah berduka cita ke, kau tengah merana ke apa semua, kau still kena solat juga kan. Dia aplikasi dia sama je macam kehidupan kita. Tak kisahlah kita rasa sedih ke apa, kita still kena buat juga. And aku nak relate satu benda dekat sini. Maybe ini aku punya anggapan je lah. Kalau kita rasa kosong tu, mungkin masa kita tengah rasa kosong tu, setan pun akan ambil peluang tau untuk hasut kita. Dia cakap supaya kita jangan buat apa-apa, kita kena duduk aja, jangan buat apa-apa, jangan jadi produktif. So daripada situ pun kita kena lawan juga lah. Kita tak boleh melayan je rasa bosan tu, tak nak buat apa-apa, melengkor aja, duduk aja kan. So tak boleh lah macam tu kan. Kita still kena do something. Yang paling bagus adalah do something yang bermanfaat lah. So maybe tak panjang sangat video aku kali ni. Value yang aku nak sampaikan dekat sini adalah be consistent. Sebelum ni pun aku ada cakap dekat video sebelum ni, be consistent. And hari ni pun aku nak cakap benda yang sama. Tak kisahlah kita rasa bosan ke, kita rasa happy, kita rasa sedih, kita rasa tak best, kita rasa best, kita rasa cinta, kita rasa anything lah, kita rasa apa-apa, kita still kena be consistent. Lagi-lagi kalau pasal solat. Solat ni dia subjektif punya perspektif tau. Nyamuk. Contoh kalau solat, kita memang boleh konsisten. Tapi konsisten tu adakah
di awal waktu. The best solat is of course di awal waktu kan. Solat di awal waktu. Selepas saja azan kita terus solat. Tapi kalau kita nak fikir yang paling the best sekali, ini untuk lelaki lah. Solat di awal waktu di masjid. Ini untuk lelaki lah, especially untuk lelaki. And benda tu is the best lah. Contoh kalau kita nak cakap pasal solat hari-hari, insya-Allah boleh je kita solat 5 waktu sehari. Tapi adakah boleh tu boleh sekadar solat saja tanpa mengira waktu? Tanpa mengira waktu solat. And sebenarnya memanglah kita rasa aku dah solat 5 waktu, dah kira lepas lah. Tapi sebenarnya kita kena recheck balik, adakah kita solat di awal waktu? So kalau kita solat di awal waktu, kita kena recheck balik, adakah kita solat di masjid? Ni especially kepada lelaki lah. Sebab aku nak sampaikan dekat sini lah, sebenarnya solat dekat masjid ni dia akan betulkan diri kita tau. Dia akan betulkan masa kita, dia akan betulkan timeline kita, dia akan betulkan secara tak langsung sahsiah kita, akhlak kita, insya-Allah. Ini aku sampaikan dekat korang, aku nasihat kat diri aku jugalah. Aku pun tak perfect mana kan. Sebenarnya solat dekat masjid ni is the best thing, is the best thing, activity yang korang boleh amalkan. Sebab solat dekat masjid ni adalah dia akan secara tak langsung dia akan aturkan kita punya masa tau. Kita punya masa, kita punya aktiviti, kita punya pegangan, kita punya kita punya tidur, kita punya waktu tidur, kita punya punctuality. Dia secara tak langsung dia akan betulkan semua benda tu. Aku ambil satu contoh lah. Contoh kalau kita nak solat subuh dekat masjid kan. Sekarang ni solat subuh pukul 6. Lebih kurang lah, pukul 6 pagi azan. Tapi adakah kita kena bangun pukul 6? Betul tak? Kalau kita mindset kita nak solat subuh dekat masjid and azan pukul 6 pagi, takkanlah kita kena bangun pukul 6. Mestilah kita kena bangun pukul dalam 5.30, 5.45. Itu adalah waktu yang the best untuk kita bangun, untuk kita bersiap sebelum kita pergi masjid. Yelah, kalau kita pergi masjid takkanlah kita tak nak mandi, tak nak gosok gigi kan. Sepatutnya kita kena mandi lah. Sepatutnya kita kena bersihkan diri sebelum kita pergi masjid. And then barulah kita boleh pergi masjid. So, bila kita dah tanam mindset supaya bangun pukul 5.30, adakah kita nak adakah kita nak tidur pukul 2 pagi? Adakah kita nak tidur pukul 3 pagi? Adakah kita nak tidur pukul 1 pagi? Kita ni kena tidur waktu tidur kita sebenarnya adalah around, ni aku tak tahulah orang lain macam mana kan, tapi untuk aku lah, personally, aku waktu tidur yang paling sesuai adalah 6 hingga 8 jam. Untuk aku lah, 6 hingga 7 jam macam tu. Bergantung kepada kepenatan juga. Tapi so contoh kan, kalau kita nak bangun kalau kita nak tidur 6 jam contohnya, and then kita nak bangun pukul 5.30, so kita kena tidur pukul berapa? Kita kena tidur pukul paling lewat pun pukul 11.30 malam. So bila kita bangun 5.30 pagi, waktu tidur kita adalah bersamaan 6 jam. So macam tu lah. Kalau kita nak bangun pukul 5.30, kita kena tidur pukul 11.30. So secara tak langsung kita akan ditanam mindset supaya okey, pukul 11 ni aku kena bersiap untuk tidur. So bila kita dah tanam mindset pukul 11 malam kita nak tidur, mestilah sebelum pukul 11 tu
mestilah daripada siang tu kita akan tanam mindset supaya aku kena siapkan kerja awal ni, supaya aku kena tidur awal malam ni. So bila kita tanam mindset supaya untuk bila kita tanam mindset untuk kita tidur awal, kita akan buat kerja awal. Korang nampak tak dekat sini? Dengan satu aktiviti saja, iaitu aktiviti untuk pergi masjid, kita boleh betulkan semua benda. Kita boleh betulkan waktu tidur kita. Kita boleh betulkan waktu kita bangun. Kita boleh betulkan waktu kita kerja. Kita boleh betulkan waktu, semua waktu lah. Semua timeline dalam hidup kita boleh betulkan. So aku nak cakap kat sini how powerful aktiviti pergi masjid ni untuk semua orang, especially lelaki. How powerful dia punya nilai, how powerful dia punya nilai yang pergi masjid ni, yang mana dia boleh betulkan semua benda, semua aspek dalam hidup kita. Tak kisahlah bekerja, tak kisahlah dari sudut tidur, tak kisahlah dari sudut productivity, kan? Betul tak? So aku nak sampaikan dekat sini, untuk lelaki kat luar sana, termasuk aku juga, kalau nak solatlah dekat masjid. It is the simple but powerful. Kita buat benda tu, maybe kita anggap benda tu macam simple aja kan, benda yang simple, pergi masjid, solat kat masjid kan. Tapi sebenarnya it is a powerful thing yang kita boleh amalkan daripada hari ke hari. Ni especially untuk lelaki lah. So aku harap korang dapat manfaat daripada video ni. Mungkin lari sikit daripada topik awal tadi. Topik awal tadi rasa macam boring hidup kan. Tapi tak apa, ini just borak santai saja. Aku harap korang dapat manfaat daripada video ni. And jangan lupa pergi masjid untuk yang lelaki. Itu saja untuk aku. Yang baik semua datang daripada Allah. Aku sampaikan nasihat ni tak semestinya aku perfect. Aku pun banyak juga tunggal langgang. Nasihat ni pun untuk aku juga. Sama-samalah kita improve diri kan. Sama-samalah kita improve diri daripada tak pergi masjid, daripada tak pergi masjid ke pergi masjid, daripada solat lambat ke solat cepat. Daripada solat di akhir waktu, di hujung waktu, hinggalah solat ke awal waktu. Sama-sama kita improve diri ke jalan yang lebih baik. Itu saja daripada aku. Nama aku Awis. Jangan lupa tengok video-video aku di channel Sazawi ni. Terima kasih. Itu saja daripada aku. Bye-bye. Assalamualaikum.